Kawan magician Korean kami dah seminggu di Malaysia. Dia dah rindu makanan Korea. Jadi kami membawa dia ke Pao-ge-ok yang terletak di KLCC. Maaf, dia low profile, tak nak tunjuk muka. Terkejut bila dia order MB9 F4 Wagyu Cube Steak Roy. Rasanya ini adalah kali pertama kami makan Wagyu yang begitu tinggi standardnya. Alamak, sedap ke ni? Mabling gila padu. One bite, game over. Ini Busan Fish Cake Kimchi Jjigae. Signature menu juga. Odengnya begitu lembut dan kenyal. Kimchi supnya begitu pekat and so flavorful. Hokkaido famous dengan scallopnya. Tekstur yang sangat lembut, buttery, juicy dan tidak liat. Masih tak. Seterusnya kita ada Choco Chicken Barbecue. Sini best sebab staff sini akan masak semuanya. Tugas kami hanya buka mulut dan makan. Atuse seaweed. Ayam dicelup dengan sos pedas, balut, toast dan sumbat dalam mulut. This was really so good. Ini boneless snack. First time kami dengar dan juga makan ini. Tak sangka sedap juga. Last, manager sini belanja kami cuba homemade lemon ice cream. Ini gila sedap. Yummy! Overall, kualiti makanan sini level fine dining pada harga yang berpatutan.